gambar berbunyi. Saya minta maaf kerana tak dapat mengajak awak pergi berkemah, Nobita. Kerana nanti saya akan ambil gambar dan akan tunjukkan pada awak. Saya harap awak tak akan kecil hati, ya, Nobita. Oi, cepatlah, mari kita pergi. Mari. Mari. Pergilah, saya pun tak heran nak ikut. Dia tu selalu macam tu, suka buat awak sakit hati. Apa yang awak susahkan? Kalau awak nak, kita pun boleh pergi dan ambil macam-macam gambar. Kita boleh gunakan kamera saya ni. Kamera gambar berbunyi. Kamera ni bukan sembarang kamera tau. Sekarang, mari kita ambil gambar riang-riang tu, nak. Kita biarkan ianya sekejap. Lepas tu kita keluarkannya. Ada butang bulat merah pula. Cuba awak tekan butang bulat merah tu. Tekan. Suaranya pun ada tau. Hebatlah. Kali ni awak pula yang cuba. Wah, boleh. Mari kita pergi ambil gambar mama pula, ya. Tepat pada masanya kita ambil punya air basuh pinggan tu sekali, ya. Baiklah. Kita datang pada masa yang baik, kan? Bunyi pinggan pecah tadi pun termasuk, kan? Semuanya menjadi sekarang. Mari kita pergi berkemah pula, nak Nobita. Kita kena pergi melalui pintu. Kita nak gambar banyak, ya? Ini dia. Silakan. Inilah tempat berkemah. Wah, luasnya. Wah, segar dan nyaman dari di sini. Di bandar tentu tak dapat rasa macam ni, kan? Sedia dan kumpulan yang ada di sini, kah? Sepatutnya diorang tu ada di sini. Di mana mereka agaknya, ya? Itu pun mereka. Apa yang mereka sedang buat tu, ya? Mari kita ambil gambar mereka, nak. Tunggu sekejap, lepas tu keluarkan. Mari kita ambil gambar untuk tunjukkan pada Nobita nanti. Apa yang awak cakap ni? Kami punya lagi bagus, tau? Mari kita ambil gambar banyak-banyak. Yahoo! Okey, Doraemon? Okey. Tempat tinggi tak usahlah. Kita ambil gambar tempat rendah pula. Suka hati awak lah, Nobita. Takkan pemandangan tu pun awak nak ambil juga? Saya nak buat Nobita rasa cemburu dengan apa yang kita buat ni. Okey? Okey. Senyumlah sikit. Sunyu dan kawan-kawannya itu tak tahu kita datang ke sini datang nak ambil gambar mereka. Biar mereka terkejut nanti, kan? Nobita, awak tak rasa lapar ke? Hai Nobita, kau nak bawa ke mana tu, ha? Saya nak makan di atas. Kalau dah habis makan, bawa balik pinggan tu ke sini, ya? Baik. Tak baiklah kita cakap pada Mama. Kalau cakap betul pun tentu Mama marah, kan? Betul cakap awak. Wah, Sunyu dan kumpulannya sedang makan di situ rupanya, ya. Kita makan di sini sajalah, ya. Kita buat bunyi makan yang sedap. Sunyu, makanan yang kita masak ni sedap lah. Sup ni pun rasanya sedap juga. Awak tak makan ke? Saya tak perlu lagi. Tak perlu. Makanan dalam tin ni pun dah cukup untuk saya lah. Makan pula di tempat macam ni. Hai, bertambah sedap lah makan ni. Tambah lagi. Giant, awak ni memang kuat makan. Tak cukup semangkuk. Seronoknya tengok gambar ni. Bunyi air terjun pun ada, ya?
Tengoklah gambar yang saya ambil ni pula. Ini gambar saya sedang basuh pinggan di sungai. Siap dengan bunyi air sungai sekali. Marilah tengok gambar saya ni. Alamak, tengok ni. Tengok Sunio sedang buang air, tapi mukanya tengah pusing ke arah lain lah. Saya nak buang air di sini. Air sungai ni mereka pakai buat masak. Tapi saya tak makan masakan tu. Apa? Sunio, apa kata awak? Tak